Kalaulah US ini hero yang besar sangat, dia ada tentera militeri yang paling kuat di dunia, you tak boleh buat ke pengawalan di sempadan. Perlukah you menceroboi satu negara yang lain, you letakkan tuhman palsu ke atas presidennya, you pergi tangkap dia untuk mengawal penyeludupan dadah. Ini memang tak masuk akal. Ya, betul. Memang tak masuk akal. Agensi anti penyeludupan dadah Amerika sendiri yang mengeluarkan laporan tahunan mereka sendiri setuju bahawa semua bekalan-bekalan dadah yang sampai ke US ini ialah melalui lautan Pasifik. Kalau kita faham peta tu, Venezuela terletak dalam lautan Caribbean. Negara-negara di lautan Pasifik ialah seperti Chile dan Peru dan sebagainya. Kebanyakan bekalan ini disampai ke US melalui lautan Pasifik, negara-negara lautan Pasifik, Colombia dan sebagainya lah. Bukan melalui Caribbean. Itu satu. Keduanya ialah kita fikirkan secara logik lah, kan? Kalaulah benar-benar banyak sangat drug penyeludupan dadah masuk ini, apa sebenarnya sebuah negara akan buat? Katakan Malaysia sendirilah. Katakan ada sebuah negara yang selalu ada banyak masuk secara haram dan sebagainya. Penguatkuasaan kita yang pertama ialah di sempadan kita. Ya. Kan? Itulah penguatkuasaan kita yang pertama. Ya. Sebab sebuah negara itu kalau memang dirasa ianya terancam dengan dadah yang memasuki negara dia, first thing yang dia buat ialah dengan semua kapal-kapal serangan dia. The USSS, the aircraft carrier dia, kan kita lihat kan, you pergi parking dekat Venezuela buat apa? Yeah. Parking dekat sempadan you lah. So you make sure that nothing comes into your borders. Itu yang pertama you buat. So ini satu benda yang memang tak masuk akal. Saya rasa semua tohman-tohman ini memang jelas sekarang ini terbukti satu persatu. Satu persatu terbukti ianya tidak ada berasas dan ianya hanya dibuat untuk mengeluarkan Maduro, sebuah presiden yang dipilih secara demokratik, supaya mereka ini dapat mengawal sumber minyak di Venezuela. Itu Donald Trump sendiri pun dah keluar cakap. Dah berapa kali dia dah cakap. So semua perkara, trial ataupun sesi mahkamah yang berlaku, yang mereka katakan semalam saya rasa di bawah, dan mengikut maklumat yang kita dapati ada satu sebutan ataupun kes akan berjalan semula pada bulan 3. Kita pun tak tahu. So apa yang berlaku sekarang ialah satu sidang mahkamah yang haram, tidak legal, satu penangkapan, satu arrest, tahanan yang tidak legal juga. Jadi ini yang kita kena faham bahawa ini semuanya diciptakan oleh US.